Buku berdeh di tepi Patan Nara adik kakak telah dibincang di dalam parlimen ataupun dalam Sabha Dewan Rakyat dah adik kakak dia. Jadi kita pun sudah maklum, sudah tahu kata beberapa hari yang telah lepas baru ni pada tanggal 29 dan di waktu malam tu ada berdeh dua orang remaja, lelaki dan juga perempuan di Patan Nara adik kakak, menyebabkan dua orang tu saat ni meninggal dunia di tempat kejadian. Maka adik kakak buku ni seolah ke jadi buku yang duk kecek di dalam masyarakat kita. Tak kira dalam media sosial pun baik, di dalam kalangan kedai kopi pun baik adik kakak. Masing-masing kat pakat duk kecek buku ni, benda ni adik kakak. Magang hari yang telah lepas ni adik kakak, wakil rakyat daripada Parti Pracacat iaitu Encik Kemun Sakli Wamuh, dia telah ambil buku ni pergi bincang di dalam parlimen. Ambil hal ni pergi kecek di dalam Sabha adik kakak. Tu dia. Dah, jadi bincang kecek kira bersama dengan secara umumnya adik kakak, dia rakyat katanya orang yang budak hak melakukan berdeh saat ni 3 orang. Di antaranya ada umur 14 hingga umur 16 tahun adik kakak dia weh. Dan dah, lepas tu budak 3 orang saat ni mengaku kata dia buat tu kerananya nuk kepada mutu hak si mati dua-dua orang tu. Dah, mutu tu dia berasa kena, berasa suka, lepas tu dia berasa minta, lepas tu hak mutu tak sewi, buat tak sewi juga adik kakak pakai buat perkara tersebut itu saat ni selalu dah adik kakak dia dak. Dah, tu dia. Budak hak buat ni umur 14 hingga sampai ke umur 16. Umur 14 ni dikira kata kanak-kanak ataupun dek. Umur 16 ni dikira kata yawacan ataupun belia adik kakak. Maka adik kakak setelah mana berlaku semacam ni, marang ni wakil rakyat Kemun Sakli Wamuh ni dia pun ambil buku ni masuk pergi bincang kecek kira di dalam parlimen. Dia kata harap pihak bertanggungjawab masuk pergi risik kuasa wilayah benar. Nak tahu kata senjata saat ni tu budak ambil mano. Tu dia budak ambil mano. Boleh lagu mano pergi duduk di dalam tangan budak adik kakak. Akhir sekali pihak sosok Kemun Sakli Wamuh ni telah pesan ataupun kirim kepada pihak pejabat polis dalam negara ataupun Semanak Temurut Hang Chat hak Menteri Kementerian Hal Ehwal dalam negara ni minta berat sikit weh, tetap miliki alat senjata, miliki berdeh adik kakak. Khususnya di dalam masa ketika yang berlaku jenayah acak-acak kali adik kakak, supaya tak sewi berlaku perkara tersebut itu saat ni, tambah lagi selepas pada dengan adik kakak dia dah. Tu dia. Inilah maklumat yang telah dibincang di dalam parlimen. Jadi masalah ni boleh dikatakan orang duk kecek belakalah di dalam masyarakat pada masa sekarang lalu ni. Ada setengah kata wano ke orang tua duk lepas. Jadi buku ni kalau tak kata tak setuh terhadap orang tua, memang pun tak kena. Kalau nak setuh kepada orang tua sebenar-benar pun memang tak kena juga adik kakak. Oleh kerana latar belakang keluarga seseorang ni dia tak sama. Ada setengah pada setengah. Orang tua tak cara kalau mana. Ada setengah pada setengah dia kakak. Orang tua ni habis nak lari, habis nak sekat dah. Bos sekat budak lari kat tu, budak lari kat ni adik kakak. Dan ada setengah pada setengah ni orang tua ni adik kakak dia tak duduk sekali dengan anak pun ada. Dah duduk galik ke buat kerja kerana latar belakang seseorang ni tak sama adik kakak dia dah. Dan yang pentingnya adik kakak ada perkara semacam ni hak penting sekalinya orang tua lah yang mesti ambil tahu. Hak mengikut syarat-syarat sebenar, orang tua ni mesti ambil tahu kata anak pinuk kita ni gimana buat gapo, duduk di mana kata adik kakak. Tetapi supaya meroyak saat ni lah, nak kata ke orang tua semata-mata pun berasa kata tak kena juga, oleh kerana ada setengah pada setengah lari cekak dah, aduk tak dengar. Itu dia. Maka buku ni bidang keluarga ni pihak bertanggungjawab, tak kira pihak peringkat keluarga ke, peringkat pemimpin kampung ke, peringkat atas saya ke lagu mana adik kakak, mesti cari jalan untuk ukan masalah lagi adik kakak, supaya tak sewi perkara seperti ini timbul berlaku lagi pada masa akan datang adik kakak dia dah. Kita berharaplah perkara seperti ini tidak berlaku lagi, insya-Allah adik kakak. Akhir sekali nak royak kepada adik kakak, kalau adik kakak duk cari nak beli komputer, notebook, laptop hak tangan dua tapi kualiti seperti tangan satu, mesti adik kakak pergi di kedai IT Com Service terletak di Menyang Lima ataupun Jakrang wilayah Pak Tani adik kakak. Harga murah, harga berpatut teh atas apa tepat kita nak beli letak pejabat di rumah kita, tempat Semanak ngan ko, sepatut sekali adik kakak dengan jumlah banyak-banyak. Lepas daripada kita beli dengan dia cara molek sengerti adik kakak dia dah. Jangan lupa tak nak kali adik kakak nak beli komputer, laptop tangan dua, kualiti seperti tangan satu, ingatlah kepada kedai IT Com Service Jakrang wilayah Pak Tani adik kakak dia.